keluarga, dapat jumpa kawan-kawan lama juga di kampung halaman kan. Macam mana kita nak sambut ataupun meraihkan dan menyantuni keluarga kita tu dalam harmoni. Tak ada lah, ada orang kadang-kadang dia terlalu sensitif pun risau juga, tak jadi juga tau. Macam mana cara Sumayya sendiri? Okey. Dia bila keluarga kan, biasanya lah kan, ini untuk keluarga macam saya. So saya tahu yang tentang keluarga saya, biasanya orang sensitif tentang makanan. Okey. Kan, makanan. Makanan ni halal ke? Ayamnya disembelih ke kan? So kalau macam saya, kalau bila keluarga, kita tahu je keluarga kita ni beli kat mana semua kan, ataupun kita sendiri yang beli, ataupun setakat ni keluarga saya dia tahu dah bila saya ni Islam, saya kena makan yang halal, so dia akan beli daripada orang Islam. Okay. Cuma cara mereka memahami lah, mereka pula memahami. Itu satu rahmat jugalah pada saya kan. Walaupun